sahih 5 kumpulan yang bila buat amalan ni Allah haramkan tubuh mereka daripada neraka. Allah haramkan tubuh dia daripada neraka sekiranya dia mati dan pada hari itu dia melakukan amalan tersebut. Senang ke nak buat satu-satu amalan? Semua orang tahu bahawa membaca Al-Quran itu bagus. Quran boleh menjadi syafaat kepada orang yang baca. Tapi semua baca Quran ke? Tidak. Di sini kena mohon dengan Allah SWT. Di sini kena mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap ilmu yang kita dapat itu ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan tengok, ada 5 kumpulan, 5 amalan. Sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Satu, tuan tengok amalan ya. Satu, Nabi kata siapa yang mampu menjaga sembahyang 5 waktu, yang ikut waktunya. Syarat dia, kalau Zuhur 1.5, 1.5. Asar 4.40 dia, bukan 6.40. Ni kuliah maghrib datang 6.40. Simple je tuan-tuan. Sesiapa man hafadha. Kelima hadis ni hadis sahih. Solat 5 waktu dengan mengambil wuduk yang betul, yang baik, dan juga semayang pada awal waktu, hurrima 'alan nar. Panjang dia hadis tu, saya baca last sekali. Allah haramkan dia daripada